Boleh tak saudara relax je bila mengalami kerugian? Belajar saham sampai pandai, saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden Nation Association of Muslim Finance Professional ataupun singkatannya MFP. Antara musuh utama pelabur adalah emosi. Seorang pelabur yang berjaya tidak dipengaruhi oleh emosi mereka. Pelabur yang berjaya, mereka mampu untuk menjadikan pelaburan saham ini ataupun trading dalam pasaran saham ini sebagai satu game. Dalam game dan game itu anda perlu mampu untuk mengawal emosi. Anda tidak boleh terlalu hampa, frust bila berlakunya kerugian, dan anda tidak boleh terlalu excited bila mendapat keuntungan yang besar. Kerana perkara-perkara inilah yang akan membunuh anda di dalam pasaran saham. Apa yang anda perlu buat adalah menjadikannya sebagai satu game. Sebagaimana kita main monopoli, bila kita untung dan kita rugi, kita hanya rugi dengan duit monopoli. Kerana antara benda yang menjadi satu masalah bagi retail trader adalah emosi. Antara emosi yang perlu dielakkan adalah FOMO, fear of missing out. Maka di sini kita lihat kadang-kadang seorang trader ataupun seorang pelabur cuba mengejar sesuatu saham. Kerana mereka melihat saham telah untung dan mereka tidak mahu missing out. Sehingga kan menyebabkan mereka membeli saham tersebut walaupun indikator dari segi teknikalnya menunjukkan bahawa saham itu bukanlah pada masa yang terbaik untuk membelinya. Antara psikologi yang menjadi masalah adalah takut dalam pelaburan sehingga teragak-agak dan tidak dapat melihat satu peluang yang baik walaupun peluang itu terbentang di depan mata. Satu psikologi adalah kemahuan mahu revenge trading. Bila dia rugi, dia tidak akan berhenti sampai dia cuba cover balik kerugian yang telah dialami. Akibatnya, dia akan melabur lagi dan melabur lagi walaupun pada hari itu sebenarnya sudah tidak kondusif untuk dia meneruskan dengan trading. Jadi dalam pasaran saham ini, kita perlu untuk mengawal emosi supaya kita tahu bila patut kita berhenti daripada cuba lagi masuk dalam pasaran. Dan inilah yang akan menentukan bagaimana kita boleh limit. Bagaimana untuk kita pastikan apabila kita rugi kita adalah kecil. Jadi kita perlu kawal supaya kerugian kita itu hanyalah paling maksimal 1% daripada setiap trade. Satu lagi psikologi adalah kemampuan seseorang trader itu untuk menunggu. Mengatakan kepada diri sendiri bahawa aku kena tunggu. Aku kena tunggu beberapa hari, malahan kadang-kadang sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan sebelum dia dapat membeli satu saham yang memang baik untuk dilaburkan. Kerana timing untuk masuk membeli sesuatu saham itu amat penting dalam strategi pelaburan yang baik. Pelajari strategi pelaburan yang baik daripada kami, insya-Allah. Kami adalah pertubuhan yang tidak berasaskan kepada keuntungan. Jadi pastinya kelas yang kami tawarkan ini tidaklah mengenakan yuran yang begitu banyak. Daftar kelas kami dan belajar saham sampai pandai.